Alright, itu baru saja berlalu sebuah lagu daripada kumpulan Khalifah rancak dengan lagu Cinta dan Sayang. Okey, seterusnya kita tribute untuk kumpulan Khalifah, lagu yang seterusnya Siapa Laila. Lama tak dengar lagu ni Siapa Laila. Yang taping-taping, terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala terus izinkan untuk kita bersahabat, insya-Allah. Dalam mimpi gadis ayu yang tak pasti. Mungkinkah sambil dengar lagu ni kan saudara kan, atau aku yang mana, macam mana yang saya bagi tahu tadi, kita hidup dekat dunia ni sebagai khalifah, ada amanah-amanah yang perlu kita junjung. Ada amanah-amanah yang perlu kita terus lakukan. Ada amanah-amanah yang perlu kita galas di sepanjang kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi. Kalau kita datang dekat muka bumi ni saja-saja untuk sunuk-sunuk, untuk gelak-gelak, cukup time mati, apa ertinya tuan-tuan dan puan? Sebab suka saya nak petik ada satu ayat daripada Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang dimana membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Cerita pasal amanah banyak yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam kalam-kalamnya. Tinggal kita sahaja sebagai manusia, adakah kita berfikir? Terima kasih banyak-banyak Alia Kefi Alung Burger, terima kasih. Ada orang memegang amanahnya di dalam bertugas. Ada orang memegang amanahnya di dalam berniaga. Ada orang memegang amanahnya di dalam berkeluarga. Ada orang memegang amanahnya sebagai wakil-wakil kepada ramai manusia, seperti mana mereka-mereka yang berjawatan. Tetapi adakah mereka memegang amanah-amanah mereka dengan baik? Adakah kita memegang amanah-amanah kita dengan baik? Allah Ta'ala berpesan sekali lagi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Jadi fikir-fikirkan saudara. 12.45 minit tengah malam, lebih kurang 15 minit lah, lebih kurang Sekejap lagi saya nak tutup, saya nak tidur. Besok kerja banyak. Kadang-kadang dalam kerja ni pun, yelah, kita dibagi amanah, kita dah dibayar gaji, kita dah dibayar upah untuk kita jalankan amanah. Tapi kadang-kadang kita lari daripada amanah. Kadang-kadang kita mengular. Kan Yit kan? Sama kan? Aku pun sama je Yit. Aku mengular cari air. Tapi itulah dia saudara. Walau bagaimanapun lumrah kita manusia. Nah, sekali-sekala Yit, sekali-sekala. Kadang-kadang ngulau tu terlalu dekat tempat kau. Tu calling-calling. Tapi ngulau-ngulau pun janji kerja siap. Alright, itu dah baru saja berlalu rancak dengan lagu Siapa Laila. Okey, dan seterusnya lagu untuk Adinda. Dikala ku terbayang wajah mudaku terkenang-kenang, kadangkala pagi siang malam jadi gila. Terima kasih abang kakak, terima kasih tuan-tuan perempuan yang terus kekal bersama mendengarkan siaran ini. Lebih kurang 1 jam aja habis buat kerja rumah. Tadi saya sambil-sambil buat kerja rumah, saya dengar live daripada Senandung FM
bersama dengan DJ SY. Sempat calling-calling ke konti beliau. Sekali lagi saudara, kepada peminat-peminat keripik, anda boleh juga terus bersama dengan Senandung FM. Kerana DJ SY merupakan pengusaha keripik buatan hasil tangan beliau sendiri. Selain itu juga, kalau kata anda berada di kawasan Kuala Selangor, kalau kata jauh daripada kawasan tersebut sekalipun, nak mencari seorang DJ yang penuh dengan adab dan tata susila di dalam percakapannya untuk majlis-majlis anda juga boleh berhubung bersama dengan DJ SY dari Senandung FM. Saya boleh rapat dengan beliau kerana apabila beliau meluahkan kata-katanya hadir dari hati. Kata-katanya hadir dengan penuh adab dan tata susila. Sangat-sangat menjaga hati pendengar-pendengarnya. Lagu harapan Wings, Bye Bye Bye. Allahu Akbar. Itulah dia yang saya maksudkan. Terima kasih Along Burger Alia Cafe. Tuan-tuan dan perempuan, Alia Cafe /Along Burger ke terbalik, Along Burger /Alia Cafe. Suka saya nak maklumkan kepada anda semua, Alia Cafe, saya lebih senang dengan Alia Cafe lah. Alia Cafe ni dahulunya ya saudara, saya kenal pihak Alia Cafe ni bermula pada zaman-zaman PKP. Saya pun tak tahu sebenarnya sebab saya bukan orang yang tengok TV. Rupa-rupanya Alia Cafe ni kerap masuk TV. Nak jadikan cerita, Alia Cafe ni pada awalnya berniaga atas dasar untuk mencari dana buat anak kepada empunya Alia Cafe, yang di mana pada waktu tersebut, pada tempoh tersebut, mereka mencari dana untuk rawatan anak andanya, iaitu Allahyarhamah adik Alia yang menghidap kanser. Selalu masuk TV, tapi saya bukan orang yang tengok TV. Jadi nak jadikan ceritalah perkenalan dalam PKP tu, sebabnya dalam PKP saya berniaga makan secara menghantar ke rumah-rumah. Jadi pemilik Alia Cafe ni iaitu Puan Azizah atau Kak Azizah kita pernah order dengan kami. Berkali-kali kami pergi ke Alia Cafe untuk hantar juadah-juadah yang kami jual, yang kami niagakan. Walaupun beliau sendiri pun berniaga makanan, tapi beliau support. Sedangkan pada masa tersebut beliau sangat memerlukan dana, tetapi beliau sangat support Puan Azizah kita. Jadi makanya apa yang saya boleh kongsikan, walaupun selepas ketiadaan Allahyarhamah adik Alia, saya masih lagi setia, saya masih lagi menjadi salah seorang peminat kepada Alia Cafe, yang di mana di sana anda boleh dapatkan juadah yang sangat best, iaitu nasi goreng udang, yang saya rasa dekat mana-mana tempat saya pergi pun tak boleh beat nasi goreng udang daripada Alia Cafe. Lillahi ta'ala, itulah saya boleh cakapkan. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan, kalau kata ada yang berhajat, ada yang nak rasa nasi goreng udang yang sangat-sangat best, sangat-sangat sedap, udang dia pun besar-besar tapak tangan, kadang-kadang dapat besar tapak tangan saudara, seekor. Kalau 2 ekor dah 2 tapak tangan, 3 ekor dah 3 tapak tangan. Jadi makanya kalau kata ada yang nak cuba, ada yang berhajat untuk nak dapatkan, nak rasakan nasi goreng udang, boleh bersahabat dengan Alia Cafe ataupun Nur Azizah Alia Cafe, macam tu. Sebab lillahi ta'ala saya bukan cakap sebabnya Kak Azizah ni saya kenal, bukan. Bukan saya bercakap sebab Kak Nur Azizah ini saya kenal atas dasar membawa kisah duka tentang Allahyarham anak-andanya. Bukan. Pada awalnya saya support memang. Lillahi ta'ala. Saya support pada awalnya bila saya tahu, oh ini rupanya kedai yang ramai orang cakap viral sebab anaknya ada sakit kanser pada tempoh tersebut.
Jadi ramailah bersamamu datang, artis-artis datang, kerabat-kerabat Sultan Selangor datang. Tapi saya ni memang ketinggalan, TV pun tak tengok. Kita tak tahu. Orang order, saya pergi hantar. Orang order, saya pergi hantar. Saya hantar ni kedai makan ni. Tapi bila hantar tu bercerita, berborak, berkawan, bersahabat, Kak Azizah kita pun tunjuk, ini gambar anak tengah sakit, macam gini. Sempatlah saya tengok perkembangan kemerosotan kesihatan anak anda kepada Puan Azizah. Daripada boleh berjalan, duduk. Daripada duduk, terbaring. Daripada terbaring, sedar jadi tak sedar. Macam itulah lebih kurang. Apa pun tuan-tuan dan puan, sama-sama kita doakan. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan rahmat, kurniakan syafaat untuk anak anda Alia. Semoga Allah Ta'ala kurniakan syurga untuk anak anda Alia, insya-Allah. Lagu Harapan Wings untuk Ayed, my friend. Saya baca komen daripada Kak Azizah. Terima kasih sudah kongsi cerita tentang arwah Alia. InsyaAllah Kak Azizah. Sebab Kak Azizah orang baik, Allah yarhamah. Alia pun orang baik. Abang tak ada apa Afif, abang cuma nak menghiburkan sambil berniaga, tiada niat lain. Betul bang. Kadang-kadang orang yang tak ada niat lain inilah yang Allah pandang, yang Allah bagi orang lain pun pandang sebenarnya. Kak Azizah, alhamdulillah, syukur, terima kasih. Sama-sama Kak. Al-Fatihah, semoga tenang di sana dan bersama insan-insan yang beriman, insya-Allah, amin. Semoga Allah sahaja yang dapat membalas kebaikan yang diberi, amin, amin. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi itu adalah momen-momennya saya dengan Kak Azizah dari Alia Cafe. Jadi saya nak bagi tahu juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, Alia Cafe ni terletaknya di Sungai Sirih, Pelabuhan Kelang. Dapat dana, dapat bantuan dari kedainya, orang kata depan rumah kecil-kecilan. Alhamdulillah sekarang dapat menyediakan keselesaan untuk pelanggan-pelanggan. Walaupun di depan rumah selesa, saya boleh cakap selesa, insya-Allah. Walaupun pada awalnya saya datang untuk support kerana kita ada ihsan untuk Allah yarhamah adik Alia, tetapi lepas kenal bukan adik Alia sahaja asbabnya, satu keluarganya semuanya baik-baik. Suami kepada Puan Azizah baik, Puan Azizah sendiri baik, anak anda yang lain juga baik-baik. Semua tolong maknya. Ramai tolong maknya berniaga. Semua berdikari, alhamdulillah. Depan orang nak angkat muka pun tak berani. Semuanya hormat. Anak-anak kepada Puan Azizah. Maafkan saya. Anak anda kepada Puan Azizah kita. Semua menunduk, hormat orang. Didikan yang baik daripada Puan Azizah dan juga suami. Begitu juga Allah yarhamah adik Alia kita. Kalau dikenang-kenang kadang-kadang sedih sebab Allah yarhamah adik Alia meninggal pun. Saya pun tak sangka sebenarnya Puan Azizah nak bagi tahu dekat kami, Alia dah tak ada. Padahal kami kenal baru sangat kenal. Tapi masa tu nak jadikan cerita ialah Allah Ta'ala tu nak jadikan kita rapat. Allah Ta'ala yang izinkan untuk kita bersahabat. Kami antara orang yang Kak Azizah ingat untuk nak inform kepergian anak anda yang tercinta. Terima kasih banyak-banyak di atas tanda ingatan Kak Azizah. Jadi begitulah tanda ingatan saya dan juga Fin untuk Kak Azizah, insya-Allah sampai bila-bila. Panjang ceritanya kan. Kalau kita nak cerita panjang lagi sebenarnya. Tapi memandangkan lagi 4 minit saja dah menjelang 1. Jadi ini adalah minit-minit yang terakhir
Saya bersama dengan anda di siaran live TikTok kita. InsyaAllah ada rezekinya kita jumpa lagi. 3 minit yang terakhir tuan-tuan dan perempuan. Semoga Allah Ta'ala lindungi anda semua dari segala perkara-perkara yang tak diingini. Kalau ada yang di dalam kesakitan, semoga Allah Ta'ala sembuhkan. Kalau ada yang sedang di dalam kesempitan, Allah Ta'ala luaskan. Kalau kata ada yang sedang diuji, moga Allah Ta'ala permudahkan, insya-Allah. Okey, baiklah saudara tuan-tuan dan perempuan, saya kira sampai dekat sini. Sampai dekat sini je lah terima kasih banyak-banyak yang taping-taping, terima kasih yang sharing-sharing, terima kasih yang sudi melekat bersama, terima kasih untuk anda yang terus sudi berkawan bersahabat. Terima kasih banyak-banyak kerana Allah Ta'ala izinkan kasih sayang untuk kita terus sampai ke saat ini. 1 jam insya-Allah. Lagi 2 minit tepat 1 jam. Sebab tadi pukul 12 saya on, pukul 1 ngam-ngam saya mesti habiskan. Terima kasih doanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali. Doa yang baik-baik untuk anda semua saudara. Ya, jaga diri anda semua baik-baik. Kalau kata sepanjang 1 jam saya bersama dengan anda, kita berkongsi pendengaran kita pada malam ini. Kalau kata ada kesilapan, ada ketelanjuran kata, ada tersalah sebut apa-apa daripada pihak saya mohon ampun, mohon maaf. Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Semoga doa itu kembali pada Afif dan keluarga di sana insya-Allah. Amin. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri anda semua baik-baik. Semoga rahmat Allah Ta'ala, semoga barakah Allah Ta'ala untuk anda semua. Suara pun macam dah nak minta bantal ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.